Sekarang saya punya upah 30. Okey. Sampai 30 ni, Mam, hidup saya serba cukup. Tuan-tuan, kita yang belajar matematik, tuan-tuan, daripada sekolah kita belajar logik daripada sekolah, tuan-tuan, sesuatu yang ditolak pasti akan berkurangan. Dia tak akan bertambah. Kalau dah tolak, mesti kurang. Itu yang kita belajar dalam otak kita, kepala kita ni. Termasuklah saya. Tapi, tuan-tuan, lelaki ni, bila dia punya gaji ditolak, which is berkurangan lah daripada 50 jadi 30, hidup dia cukup. Dan dia pelik, wahai Imam Syafi'i, kenapa aku rasa serba cukup? Padahal aku punya gaji tidaklah setinggi yang sebelum ni. Dan inilah jawapan Imam Syafi'i yang kita nak cerita pada pagi ni tentang barakah. Kata Imam Syafi'i, sebenarnya aku pernah tengok cara kau berniaga. Cara kau tolong bos kau berniaga. Aku pernah tengok cara kau berurusan dengan pelanggan-pelanggan, cara kau uruskan stok, cara kau punya kesungguhan kau dalam bekerja. Sebenarnya, masa aku tahu kau punya upah 50 dirham, dalam hati aku mengatakan bahawa engkau tak layak dapat 50 dirham. Sekarang berapa gaji kau? Upah kau? 30. Sekarang kau rasa apa? Cukup. Kerana inilah nilai kerja kau dan sesuai dengan upah yang dibayar. Kerana sebelum ni nilai kerja kau 30, tapi kau dibayar 50. Jadi 20 yang baki itu bukan hak engkau, maka Tuhan telah tarik keberkatan dan kecukupan dalam kehidupan.